Kehidupan masyarakat Melayu bukanlah satu kitaran waktu yang rawak. Ia adalah sebuah tarian yang mengikut rentak azan. Setiap pergerakan, dari kita bangun tidur hingga melelapkan mata, diatur kemas oleh syariat Islam dan diperhalusi oleh adat resam. Hari ini, kita akan kaji bagaimana waktu solat membentuk rutin dan nilai kolektif kita. Rutin bermula sebelum fajar. Solat subuh bukanlah sekadar kewajipan agama. Ia adalah latihan disiplin. Dalam Islam, waktu pagi adalah waktu turunnya rezeki. Dari sudut adat pula, masyarakat Melayu amat mementingkan sifat ringan tulang. Maka selepas subuh, tiada istilah tidur semula. Ibu bapa mula menyediakan sarapan, si ayah bersiap ke ladang atau pejabat. Rutin ini memastikan masyarakat sentiasa produktif dan berkat masanya. Apabila matahari tegak di kepala, waktu zuhur dan kemudiannya asar menjadi titik di mana kita berhenti seketika daripada urusan dunia. Di sinilah nilai kolektif terpancar. Lihat saja di surau atau masjid, tanpa mengira pangkat, mereka berdiri dalam saf yang sama. Setelah selesai solat, rutin bersalaman dan bertanya khabar menjadi jambatan ukhuwah. Budaya Melayu mementingkan konsep berjemaah, di mana masalah individu seringkali dibantu secara kolektif selepas perjumpaan di rumah ibadah ini. Seterusnya, waktu maghrib. Waktu maghrib adalah waktu yang paling sakral dalam rutin harian Melayu. Adat sangat melarang kanak-kanak berada di luar rumah. Mengapa? Kerana Islam menuntut kita bersiap sedia untuk waktu ibadah yang rapat antara maghrib dan isyak. Rutin ini telah membentuk madrasah di rumah, iaitu ibu bapa mengajar anak-anak mengaji, manakala si anak belajar adab, menghormati waktu. Inilah masanya nilai agama dan adat resam menyatu bagi memastikan institusi keluarga kekal harmoni dan terjaga moralnya. Akhir sekali, jelaslah bahawa waktu solat bukan sekadar ritual, tetapi ia adalah arkitek yang membina gaya hidup orang Melayu. Ia juga mendidik kita tentang disiplin, cara menghargai masa dan yang paling penting, ia menyuburkan nilai kolektif bahawa kita adalah sebahagian daripada masyarakat yang saling memerlukan. Islam sebagai panduan, adat sebagai pakaian. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton.